Assalamualaikum, hai semua. Cuba kita bayangkan, kalau kita nak cari sebuah kereta keluarga yang baru, sebuah SUV 7 tempat duduk, enjin turbo dengan hampir 200 horsepower, sistem ADAS yang lengkap, interior ala Continental, siap ada sunroof lagi. Tapi harga macam kereta nasional je. Dengar macam too good to be true kan? Tapi itulah yang model ni tawarkan. Chery Tiggo 8 1.6 TGDI yang dilancarkan awal-awal tahun ni je. Kereta-kereta daripada China ni dah memang mula untuk nak menjajah, dah mula untuk nak melawan market Malaysia ni secara serius. Dia nak buang dah pandangan skeptikal yang mengatakan brand daripada China ni semata-mata murah. Dan itulah yang kita nak tengok hari ni. Betul ke Chery Tiggo 8 ni sekadar murah ataupun memang dia cukup lengkap untuk kegunaan kita sekeluarga? Jom kita tengok sama-sama. Dan sebelum tu, pada yang baru menemui video ni, jangan lupa like pada video ni. Dan yang baru menemui channel ni ataupun yang belum subscribe, subscribe siap-siap. Okay? Kalau kita tengok design dia daripada bahagian depan, nampak macam familiar kan? Maybe sebab sebelum ni saya dah pernah share tentang variant dia yang paling tinggi, iaitu Tiggo 8 PHEV. So yang belum tengok video tu ataupun yang nak recap balik Tiggo 8 PHEV tu macam mana, boleh tengok kat link yang saya dah sertakan. Dan sekali imbas, kereta ni bahagian depan dia, design dia nampak lebih seiras lah dengan Tiggo 8 Pro. So kita tengok yang mendominasi bahagian depan ni grill dia. Grill dia memang besar betul dan lengkap dengan diamond pattern chrome kat sini kan. So kat sini dia nampak lebih premium lah, lebih upmarket lah. Dari segi lampu dia pun kita boleh tengok design dia agak sporty, lengkap dengan DRL LED dan juga dilengkapi dengan lampu signal jenis yang sequential. So yang tu dia menaikkan lagi lah rasa premium dia. Dan di bahagian lower bumper ni dia ada design lower bumper dengan ala skid plate dan juga air intake yang menampakkan model ni lebih sporty. So dia tak adalah nampak macam angka-angka sangat walaupun SUV ni besar dan memang untuk kegunaan keluarga. Kadang-kadang tak percaya kereta ni daripada China sebab dia punya build quality dia dan juga design quality dia memang mantap. Kita tengok side profile dia pula. Okay, daripada sisi ni, daripada tepi ni memang nampak lah kereta ni kereta yang besar, kereta yang panjang dan lebar. Bahagian tayar dia dilengkapi dengan sport rim multi-spoke bersaiz 18 inci dual tone yang dipasangkan dengan tayar pada Cooper. Cooper ni dia macam sub-brand lah kepada Goodyear. So brand tayar pun agak bagus. Dan kalau kita tengok kat side mirror dia dilengkapi dengan turn signal indicator juga berserta dengan lining chrome di sekeliling bahagian tingkap kereta ni. So dia menampakkan lagi sekali lah lebih premium kereta ni berbanding dengan harga yang ditawarkan. Body line dia pun dia nampak simple tapi elegan. Dan kat bahagian bawah pintu ni pun ada juga chrome trimming. So benda-benda ni lah yang menaikkan lagi design dan juga visual effect pada kereta ni. Kalau kita tengok bahagian depan tadi kan nampak macam Tiggo 8 Pro, nampak macam abang besar dia. Tapi untuk bahagian belakang ni dia lain terus. Bahagian belakang ni lah baru betul identiti Tiggo 8 untuk variant ni, variant 1.6 liter TGDI ni. Yang paling obvious lampu dia lah. Kalau Tiggo 8 Pro dan Tiggo 8 PHEV, design dia ada light bar kat tengah tailgate ni. Tapi untuk Tiggo 8 ni design dia jenis yang individual, tapi still lah dia fully LED. Dan yang bahagian light bar tengah dekat Tiggo 8 Pro dan Tiggo 8 PHEV tu sekarang ni untuk Tiggo 8 dia ialah tulisan Chery. Dan dekat bahagian bawah tailgate ni ada badge 290T. Okey, yang ni apa dia? Yang ni bermaksud dia punya kuasa dia ataupun torque dia. Sekejap lagi saya ceritakan. Bahagian belakang ni juga dekat tailgate dia lengkap dengan spoiler dan juga integrated third brake light. Dan kat bahagian lower section bumper dia kita ada dua exhaust tip. Yang ni memang real lah exhaust tip, tapi dekat bahagian bumper ni design dia buat nampak macam bentuk petak untuk nampakkan dia lebih sporty. Okay, kita tengok boot space dia pula. Model ni dilengkapi dengan power tailgate. 4 cara untuk kita nak buka tailgate dia untuk kita nak access pada boot luggage space dia ni. Okay, yang pertama sekali kita ada button kat bawah logo Chery ni. Yang kedua kita boleh pakai remote key access. Yang ketiga kita boleh buka pada button kat bahagian dalam. Dan yang keempat, dengan menggunakan remote key access tu kita boleh biri kat sini dan dia boleh automatic buka tailgate ni. Dan bila kita dah buka tailgate ni, ruang keseluruhan dia agak besar. Kalau kita turunkan third row seat macam yang kebanyakan family, kebanyakan orang akan gunakan lah kan, space dia sekitar 500 liter. Tapi kalau kita gunakan ke 7 seat, ketiga-tiga baris seat,
space dia agak limited sikit lah, kurang daripada 200 liter. Tapi kalau korang nak pindah rumah ataupun memang nak bawa barang yang terlalu banyak lah kan, nak pergi camping ke mana-mana dan cuma 2 orang je untuk duduk di dalam kereta, kita boleh turunkan seat second row. So space keseluruhan dia sekitar 1930 liter. Memang besar, nak bawa barang pergi mana pun boleh, nak bawa sebanyak mana pun boleh sampailah dia full. Untuk kita nak tengok bahagian enjin dia, hood dia dilengkapi dengan hydraulic damper. Bahagian enjin dia dilengkapi dengan enjin 1.6 liter turbo petrol yang menghasilkan 197 horsepower dan 290 Nm torque. Itulah yang kita tengok kat bash belakang tadi tu, dekat tailgate tu. 290T membawa masuk 290 Nm torque. Dan kereta ni dipadankan dengan transmission 7 speed DCT. Dari segi performance, dari segi pick up dia memang sedap, memang selesa. Dia tak adalah terlalu responsif macam Tiggo 8 Pro yang menggunakan enjin 2.0 liter turbo. Tapi dia sangat mencukupi dan sangat baik untuk kereta yang sebesar ni. Dari segi suspension dia pun dia memang tune untuk comfort. So kalau kita naik satu family penuh, kita lalu dekat jalan yang tak berapa baik ataupun dekat highway dalam jangka masa yang lama pun, kita masih lagi rasa selesa. Dari segi fuel consumption dia pula, secara realistiknya lah, real world driving sekitar 8 ke 10 liter untuk 100 km. So angka yang not bad untuk kereta yang macam ni, kereta yang besar dan boleh naik 7 orang dengan penuh. Model ini juga dilengkapi dengan safety features dan juga ADAS Advanced Driver Assistance System yang baik. Antara features yang terdapat pada model ni termasuklah 6 SRS airbags, body anti-theft alarm, electronic brake force distribution, hill start assist, hill descent control, ABS, ESP, TCS, lane departure warning, blind spot detection, front collision warning, rear collision warning, autonomous emergency braking AEB, door opening warning, di samping beberapa lagi ciri-ciri lain. Jom kita tengok bahagian interior pula untuk Tiggo 8 ni. Kita tengok pula bahagian interior untuk model Chery Tiggo 8 ni. Okay, first thing first, seat dia lah tempat kita duduk kan. Dia fully leather seat, tapi dia jenis yang Fox Rider. Dilengkapi dengan electrical adjustment untuk kedua-dua lah bahagian seat depan, bahagian seat driver dan juga passenger depan. Dan dia punya feeling dia memang sangat selesa, sangat comfort. Kita rasa dia punya leather pun agak tebal sebenarnya. Okay, dan bahagian headrest pun kita boleh adjust juga untuk lebih baik lah sewaktu kita drive. Bahagian depan kita ada multifunctional steering yang dibaluti dengan leather. Dan yang saya boleh puji dekat steering ni, dia punya button-button dia masih lagi jenis yang fizikal, bukan jenis yang haptic touch dan bukan juga terlalu simple sampai kan nak kena set up daripada screen untuk gunakan steering ni macam kat model Tesla ataupun kebanyakan model-model EV lah kan. Meter cluster fully digital 10.25 inci, memang banyak information dan juga grafik dia pun kita boleh ubah. Instrument cluster dia pula bersaiz 12.3 inci, lengkap dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto, tapi masih lagi gunakan jenis yang wired lah. Dan ada lagi satu skrin dekat bahagian tengah konsol ni, skrin yang khas untuk hatchback system. Dan cakap tentang hatchback, kereta ni dilengkapi dengan dual zone climate control. Dekat bahagian center console ni juga kita masih lagi ada gear lever yang agak besar dan mudah untuk digunakan. Cuma satu masalah, bila mana dia punya trimming dia macam biasalah, gloss black, senang cala dan senang lekat cap jari. Yang tu ialah perlu ambil perhatian sikit dan perlu rajin sikit untuk kemaskan dia. Dekat sini juga kita ada 2 cup holder dan juga slot untuk kita nak letakkan phone ataupun kunci kita. Dan center armrest dia pun agak besar dan lebar. Dan secara overall, dekat bahagian dashboard ataupun instrument panel ni, material dia jenis yang soft touch. Ada juga bahagian leather kat bahagian tengah. So secara overall dia memang rasa vibe premium tu. Dan untuk menambahkan premium untuk infotainment kereta ni, dia dilengkapi dengan 8 speaker daripada Sony. Okay, kita tengok second row pula. Okay, space kat bahagian second row ni memang luas. Saya ada ruang headroom dan juga legroom yang sangat luas. Dan seat bahagian driver ni saya dah setkan untuk saya punya driving seat. Untuk ketinggian dewasa normal memang cukup selesa lah. Dan sebelum saya lupa, kereta ni sekeliling dia ada ambient lighting yang kita boleh pilih dia punya warna. Dan juga aircon vent dia daripada depan sampai belakang 3 row ada aircon vent. Termasuk jugalah dekat belakang ni ada center aircon vent. Dan dekat seat tengah ni kita ada center armrest lengkap dengan 2 cup holder yang agak dalam dan boleh pegang cup ataupun botol yang agak besar. Dekat bahagian tepi pintu ni juga ada lagi speaker Sony dan juga door opening warning. Dekat sebelah grab handle kita ada lampu untuk bahagian cabin lighting
Dan kat bahagian atas kepala kita ada sunroof yang besar, panoramic sunroof daripada depan sampai belakang bahagian second row ni. Cuma third row je lah tak tercover sunroof dia tu. Alang-alang dah sebut pasal third row, jom kita tengok space third row dia macam mana. Sesuai tak untuk orang dewasa duduk? Okay, kalau orang dewasa perlu duduk kat third row, boleh ke nak survive? Okay, jawapan saya boleh, tak ada masalah. Okay, cumanya mungkin bukan dalam jangka masa yang lama lah. Sebab bahagian tempat duduk dia ni, kaki kita akan terjongkit sikit sebab dia rendah je seat ni. Tapi dari segi space masih lagi ada. Saya masih lagi ada knee room dan juga head room yang nak kata sempit sangat tak, tapi luas sangat pun tak. Ngam-ngam je untuk duduk dalam jangka masa mungkin sejam ke 2 jam kot maksimum. Dan di belakang ni juga kita boleh adjust blower untuk aircon vent dia. Dan terdapatnya cup holder di kiri dan kanan seat ni berserta dengan sedikit ruang kompartmen untuk barang-barang personal. Saya rasa inilah salah satu contoh terbaik yang kita nak beritahu brand-brand kereta daripada China sekarang ni dah tak macam dulu dah. Dulu orang beli kereta daripada China ni sebab dia murah. Tapi sekarang kereta-kereta daripada China ni dah buktikan diorang mampu bagi design yang baik, safety features dan function-function ADAS yang cukup lengkap, material-material yang premium macam lampu fully LED, sport rim dengan saiz yang besar, interior pun seat fully leather dengan touchscreen yang bersaiz besar, lengkap dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Pendek kata, untuk kereta yang value for money berharga bawah RM130,000 selain Proton X90, Chery Tiggo 8 ni juga memang merupakan SUV untuk keluarga yang tak boleh diabaikan. Tambah pula Proton X90 baru kan, 1 star je safety rating NCAP dia tu. Model Chery Tiggo 8 ni pula 5 star tau. Apa kepentingan dia? Kepentingan dia, kita rasa lebih confident bila nak drive untuk tempoh yang lebih lama, berbaloi dengan loan 9 tahun kita tu. Dan kepada yang duduk di bahagian utara Malaysia, boleh juga dapatkan model ni dekat Chery 4S Place yang saya dah letakkan link kontak dia kat bahagian description kat bawah ni. Dan kalau video ni membantu anda sedikit sebanyak untuk mengenali satu model SUV untuk keluarga, 7 tempat duduk yang nampak dan rasa premium, tolong saya untuk subscribe kepada channel ni dan like pada video ni. Semoga kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.